Salam guys, video kali ini berkenaan bantuan warga emas di bawah skim bantuan warga emas JKM. Tapi ramai sebenarnya salah faham mengingatkan semua warga emas boleh dapat bantuan ini, dan ini adalah tidak benar dan juga tidak tepat. Bantuan warga emas JKM adalah bantuan tunai bulanan untuk warga emas berumur 60 tahun ke atas yang tidak mempunyai pendapatan tetap atau menghadapi kesulitan kewangan, bukan bagi mereka yang tiada masalah kewangan. Kadar bantuan kini adalah antara RM500 hingga RM600 sebulan bergantung kepada kategori penerima. Pemohon boleh memohon secara dalam talian melalui laman web e-bantuan JKM, GOV dan MOI, atau secara manual di Pejabat Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM daerah yang berdekatan. Bukan semua warga emas akan terima seperti yang viral di TikTok, Facebook, YouTube dan sebagainya, sebab perlu penuhi syarat-syarat seperti tiada pendapatan tetap atau tiada siapa yang bantu harta hidup dalam kedaifan atau anak, suami, isteri, tempat bergantung, hilang upaya bekerja. Jadi guys, sebelum memohon bantuan warga emas seperti viral di banyak media sosial, pastikan syaratnya dipenuhi. Jangan pula bulanan duit dari anak-anak dapat RM1,000 atau RM2,000 atau dapat pencen tapi masih nak mohon ya. Jangan tamak, biarlah mereka yang benar-benar memerlukan mohon bantuan warga emas ni. Ada ramai yang tiada punca pendapatan, bagilah mereka peluang supaya mereka mohon ya. Okey guys, setakat ini saja video untuk kali ini. Sila like, share dan juga langgan saluran Viral News Malaysia untuk dapatkan update video-video yang berinformasi dan juga bermanfaat. Jumpa lagi guys di video akan datang.